Okey geng, hari ni aku nak masak salmon buttermilk. Mula-mula kita lap-lap dulu, bagi dia kering-kering dulu salmon ni. Letak garam sikit, secukup rasa. Lepas tu letak black pepper punya serbuk. Kita buatlah kedua-dua belah. Tabur. Kita penyek-penyekkan dia sikit, ratakan dia. Belah belakang pula bahagian kulit dia ni kita letak black pepper dan garam juga. Ini untuk menggoreng aku letak minyak bawang putih minyak bawang putih, bagi panas dulu minyak tu. Lepas tu kita masak bahagian dia punya kulit dulu. Kita tekan dulu supaya dia punya ikan tu tak melengkung kita tekan sekejap. Macam itu bahagian lemak dia, tak tahu sedap ke tak. Kita cuba sekejap lagi biar tekan-tekan sikit. Ikan salmon ni banyak minyaknya, jadi korang letak minyak tu sikit saja, jangan banyak-banyak. Ni aku letak bawang putih, bagi ada rasa bawang putih sikit. Ni aku letak oregano oregano. Ni aku bedal je resipi ni. Tak tahulah orang lain letak oregano ke tak. Lepas tu dah sebelah tu dah garing sikit, aku terbalikkan dia. Tengoklah ikut suka hati korang nak. Selagi lembik daging tu belum masak. Kalau dia dah keras sikit, dia dah masak tu dalam dia. Nampak dia punya minyak dah bertambah. Walaupun pakai minyak sikit ni pasal aku nak pakai asparagus ni, aku nak goreng gitu je. Goreng-goreng, letak garam sikit. Kita godak-godak sikit, agak dah layu sikit, dah siap tu. Nampak pakai minyak tadi je, minyak ikan tu je. Dah siap. Kita letak dalam tulang ni. Lalat ni sibuk pula. Ni jeng dapat macam gitu. Lepas ni kita nak buat dia punya buttermilk pula. Letak minyak sikit, letak butter. Minyak dah mendidih, letak bawang putih. Kita biar bawang putih garing sikit. Godak. Lepas tu kita letak ni namanya daun kari. Letaklah ikut suka hati korang nak letak berapa banyak. Aku letak banyak ni. Pasal bau dia dengan daun kari tu mantap. Lepas tu kita letak cili pun ikut korang. Kalau nak pedas letaklah banyak. Kalau tak nak pedas tak payah letak. Kalau nak sedang-sedang letak sikit je. Lepas tu kita sos tiram sikit, buat ada rasa kan. Ini bau dah naik pun memang cukup sedap. Lepas tu kita letak susu sajat. Aku letak 1 tin susu sajat ni. Letak sampai habis. Memang bau dia semerbak satu rumah, memang bau. Dah terliur dah ni. Letaklah bagi kita godak-godak sikit. Letak air sikit bagi dia cair sikit. Letak garam. Lepas tu letak gula sikit. Tak Ajinomoto sikit. Ikut suka hati korang lah. Cita rasa korang, lidah korang macam ni kan. Adjust lah, kalau kurang tambah. Ni aku dah letak air sikit biar dia cair sikit. Tunggu menglegak. Lepas tu ini aku nak ada kuning sikit. Aku letak lah kunyit. Sikit je letak kunyit. Nak ada kuning-kuning sikit kan. Biarlah dia mendidih sekejap. Ini aku buat cair-cair dulu. Nanti nak makan aku panaskan, baru dia pekat sikit, barulah mantap. Okey, selamat mencuba. Terima kasih. Moga murah rezeki semuanya. Assalamualaikum.